Kalau saya simpan emas, dapat dividen setiap tahun tak? Ini soalan yang saya biasa dapat bila ada penyimpan emas yang baru nak mulakan tabungan emas. Untuk makluman tuan-puan, emas ni tak ada pendapatan. Jadi kalau anda jumpa mana-mana ejen emas yang menjanjikan simpan emas dapat dividen atau hibah emas, confirm ejen itu adalah skamer emas. Tuan-puan angkat kaki, lari laju-laju. Keuntungan simpanan emas adalah pada kenaikan harga emas. Contoh satu dinar ni saya beli pada tahun 2022 dengan harga RM1,200. Sekarang harganya RM2,700. Jadi jika nak jual, untung RM1,500. Tapi apa yang lebih menguntungkan bila saya simpan emas adalah apa paling yang menguntungkan adalah simpanan saya tak mudah bocor. Walaupun saya dah untung, tapi saya tak rasa sikit pun nak jual emas ni. Malah makin saya lihat simpanan yang ada, saya rasa nak tambah lebih banyak simpanan. Bagi yang nak belajar cara menabung emas di akaun Gap serendah RM100, saya boleh tekan sign up dan saya akan bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Semoga bermanfaat.